Baru-baru ni Malaysia dibanggakan dengan satu kemenangan bersejarah oleh pelumba muda negara Hakim Danish pada perlumbaan Moto3 di Grand Prix Czech. Walaupun bermula dari petak ke-14, tapi dengan kecekalan dan skill yang sangat menakjubkan sehingga pengulas antarabangsa pun kagum, sampai mereka sebut Hakim Danish mencatat masa kesempurnaan. Moto Hakim Danish si rookie tak dapat dikejar pada pusingan akhir perlawanan dan hasilnya adalah kemenangan sulung beliau di Moto3 dan merupakan kemenangan pertama Malaysia setelah kemarau. 10 tahun kemarau. Tahniah, inilah inspirasi terhebat semua anak-anak muda peminat pemotoran. Umur 18 tahun dah dapat juara peringkat antarabangsa, babe. Inilah yang korang anak muda atas jalan tu patut jadikan teladan. Bukannya korang pergi wikang, terbungkang, tekangkang. Atas LPT 2 menda tak dapat. Bang, nak tidur bukan atas motor tengah jalan, bang. Tak, aku nak jadi sumber pahala pada orang lain di atas highway ni. Sumber pahala apa? Dosa lagi ada lah. Kan hadis Nabi kata mengalihkan halangan dari jalanan sebahagian dari iman. Tak betul engkau ni. Dalam channel Ajar Macam Biasa, di samping kita nak raikanlah kehebatan tokoh-tokoh sukan kita nak belajar jugalah apa agaknya penjelasan sains di sebalik kehebatan mereka. Benda menarik pertama yang kita boleh analisa adalah profil ataupun apa jenis tubuh pelumba-pelumba motor yang paling top dunia. Kalau dalam video lumba basikal yang lepas kita terangkan bahawa sebenarnya pelumba basikal yang tubuh besar lagi berkebolehan secara umum berbanding dengan pelumba basikal yang tubuh kecil. Itulah sebab punya banyak pelumba basikal yang badan diorang besar-besar tapi sangat berbeza dengan pelumba motor. Rata-rata ataupun majoriti pelumba motor kita boleh kata adalah pelumba yang kurus. Kurus tapi berotot lah. Champion kita sendiri beratnya cuma 59 kg dengan tingginya dekat 160 cm. Kenapa lumba motor ni macam tu? Sebabnya dalam lumba basikal yang bekalkan tenaga pecutan adalah otot pelumba tu sendiri. Jadi walaupun pelumba tu badan besar, otot dia kuat untuk pecut. Tapi dalam lumba motor yang duk pecut tu adalah enjin motor yang membawa jisim motor dan juga tambah dengan jisim abang rider. Jadi kalau rider tu berat, enjin tu kena buat kerja lebih lah untuk pecut balik lah lepas setiap selekoh. Ulang beratus-ratus kali dalam satu perlumbaan, kesan berat tubuh rider ni sangat-sangat besar. Itu sebab kebanyakan pelumba motor ni memang kurus, kadang-kadang keding dan diorang ringan sebab mereka memang berkelebihan. Tapi ada juga kelemahan pemandu kurus. Pelumba yang kurus ni dia boleh lemahkan grip bila nak keluar dari lengkungan. Bila fikir balik, mungkin itulah sebab kenapa mat-mat pet yang banyak buat Superman atas jalan tu dia orang kurus keding. Sebab itu kelebihan semula jadi nak berlumba motor secara haram ni. Tak juga, aku rasa dia orang ni tak ada duit nak beli makan. Duit habis dekat tune motor. Faktor-faktor saintifik lain yang mempengaruhi perlumbaan motor adalah yang macam kita biasa dengar lah. Kena kurangkan rintangan angin. Rintangan yang punya besar bila hang pergi punya laju atas track tu adalah rintangan udara. Pelumba yang paling pandai ambil trajektori yang paling optimum supaya masa mengambil selekoh paling pendek dengan yang paling sikit kelajuan hilang dan yang paling cepat boleh pecut balik. Diulang beratus-ratus kali perlumbaan, pelumba inilah yang paling berkebolehan lah. Tapi ada satu benda unik pasal perlumbaan motor ni yang sains dia masih membingungkan sampai sekarang. Dia adalah kenderaan dua tayar yang bergerak. Itulah yang beningnya. Sampai sekarang orang tak tahu macam mana sebenarnya kenderaan dua tayar ni boleh bergerak. Boleh membelok memotong selekoh. Kita dah hantar prop beratus ribu kilometer jauh daripada kita, tapi kita masih tak faham macam mana basikal motor berfungsi. Pertama, korang sedar tak bila korang naik basikal ataupun motor kan, bila korang nak masuk
kanan, korang sebenarnya akan bergerak pusing ke kiri dulu. Korang akan pusing kiri dulu, baru korang ke kanan. Setiap kali. Bukan takat tu korang tak boleh kalau korang tak pusing kiri dulu. Abang Veritasium dah pernah buat dah. Kalau korang lock handle basikal korang ke arah kiri, korang tak boleh buat basikal tu pusing ke kanan. Korang akan jatuh basikal. Pernah sedar tak benda ni? Sebabnya bila ada satu motosikal membelok, dia melengkung ke arah dalam. Ada daya torque yang nak pusingkan motor melingkari pusat graviti dia untuk bergolek tumbang ke arah luar pusingan. Jadi bila korang nak pusing kanan, daya akan tonggengkan motor korang ke kiri. Habis macam mana nak pusing kanan, korang kena lawanlah daya tu. Korang kena condongkan dulu motor itu ke arah bulatan yang korang nak gerak. Jadi disebabkan ada tarikan graviti ke atas motor tu, adalah daya putaran ataupun daya momen yang putarkan motor tu jatuh ke dalam bulatan. Tapi pada masa yang sama, motor tu juga tengah nak belok berpusing. Ada daya momen yang nak putarkan motor jatuh di luar bulatan. Jadi ada dua daya bertentangan, dua daya ni pun bergaduh lah sesama sendiri. Kalau dua-dua daya ni sama kuat, motor tu jadi stabil dan boleh belok pusing dengan selamat. Kalau motor tu dia condong sangat, dia jatuh ke dalam. Kalau pusingan motor tu laju sangat, dia tetap pusing jatuh keluar. Jadinya bila korang belok atau ambil selekoh di atas motor ataupun basikal, inilah yang berlaku. Kalau korang daripada tegak laju tiba-tiba nak masuk kanan, motor tu akan campak korang bergolek ke kiri. Jadinya korang ke kiri dulu. Dan motor korang daripada tegak akan berada pada posisi tak stabil. Motor korang akan ditolak condong ke arah kanan. Bila motor korang dah condong ke kanan, lepas tu barulah korang tukar arah ke kanan guna handle. Sekarang motor tu lagi stabil, lagi natural nak masuk kanan. Cerita dia inilah yang kita buat setiap kali kita nak masuk selekoh ataupun membelok bila kita naik basikal ataupun motor. Nama dia adalah counter steering. Tapi benda ni kita buat secara insting bila kita dah belajar dah macam mana nak bawa basikal ataupun motor. Dan last kali kan, kenapa waktu lumba motor, pelumba selalu menyerong di sisi motosikal macam nak baring atas jalan? Sebabnya bila penunggang menyerongkan badannya ke dalam selekoh, dia akan mengalihkan taburan jisim sistem ke arah dalam selekoh. Pusat graviti motor tambah penunggang sekarang bergerak ke dalam arah pusingan. Jadi sekarang motor dia dah tak perlu condong sangat ke bawah untuk lawan tolakan keluar sebab penunggang dia dah tolong lawankan. Makanya ada banyak ruang antara motor dengan jalan. Ini yang kita nak, ini yang bagus. Ini yang selamat. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Kenapa kita nak ada banyak ruang antara motor dengan jalan? Yelah, sebab kalau kau lipat corner punya condong, kalah Michael Jackson sampai nak cium tanah. Kau dah tak adalah ruang nak condong lagi bila diperlukan. Jadi putaran korang tak cukup nak potong selekoh. Korang akan keluar dari jalan. Inilah punca utama kemalangan motor pada perlumbaan dan juga waktu atas jalan. Bila motor tak cukup kawalan dan dia lari dari jalan waktu selekoh. Makanya penunggang motor yang betul-betul mahir macam Hakim Danish memang bukan setakat dah mahir dah, malah dia sedar pasal teknik-teknik ambil selekoh pada tahap yang paling tinggi. Dan yang paling penting kena diulang jaya berulang-ulang kali tanpa tersilap walau satu kali pun di sepanjang perlumbaan. Ia sangat susah, perlukan latihan dan disiplin yang paling keras. Dan Alhamdulillah berjaya membuahkan kejayaan yang pertamanya dan kita harapkan supaya beliau terus akan membanggakan negara kita selepas ini. Jadi apa pandangan anda? Ada lagi tak pasal sains ataupun fizik perlumbaan motosikal ke yang anda nak kita teroka? Tulis di bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Minta maaf lama tak buat video sebab saya tak berapa nak sihat sepenuhnya lagi. Video ni pun masih belum 100% lagi lah. Tapi kalau anda menyokong saluran ajar dan nak membantu kami untuk terus menghasilkan video-video yang baik, insya-Allah yang bermanfaat, yang berilmu, boleh tekan pada butang-butang yang sepatutnya lah, butang like, share dan subscribe. Dan anda boleh pertimbangkan untuk menjadi ajarian, tekan pada butang join. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.